I got my eye on you. I got my eye on you. Say yes. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Nazra. Hai Nazra. Hai Nazra. Dengan siapa? Saya baru balik dari shoot. Yang lain perempuan New Gen semua tengah shoot. I'm gonna masih low. Hi guys. Guys, siapa dalam ni nak share post pukul 8? Aku malas lah mau post lambat-lambat pukul 9. Siapa mau share post pukul 8? Konten malam ni share post awal. Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau bagi share 500k like? Siapa mau share post awal pukul 8? 30 minit lagi. Siapa nak? Sebab share malas lah mau post lambat-lambat pukul 9 tu. Macam lambat sangat. Share post awal. Nak tak? Nak tahu takut main apa? Nak tak? Nak tak? Tapi saya pun macam nak post awal. Jangan main benda tu. Okay, tak main. Tak. Okay, dah buang. 500k like. Boleh kuih. Tak boleh lah. Macam hilang sudah ni slang sabar. Okay lah. Aku cakap sabar lah. Okay, siapa mau aku post awal pukul 8, bagi aku pause. Siapa mau aku post awal, bagi aku pause. Sakit lah. Ada ulcer. Pause. Tak adalah. Tak ada duit, tak payah bagi, tak payah. Saya just nak korang bagi saya like, tap. Biar semua orang masuk dalam live saya. Biar saya bagi tahu yang saya akan post awal. Dah balik sabar ke share? Saya dah balik sabar. Saya sepatutnya boleh je aku balik sebab kami cuti. Tapi saya balik cuti raya haji je. Ya. Bagi share like je lah biar orang masuk live ni. And then share bagi tahu yang share post awal pukul 8. Okay? So share post hari ni. Share ada post konten pukul 8. Okay? Share malas mau lambat-lambat pukul 9 tu. Sebab saya mau cuci makeup terus. Malas mau live nanti pukul 8.30 tu. Saya mau cuci muka awal. Kalau orang suka share, macam mana nak kenal dengan share? Kalau orang suka share, macam mana nak kenal dengan share? Kalau orang suka share, macam mana nak kenal dengan share? Saya pun tak tahulah korang. Saya tak pandai buat first move. Jumpa mak share. Oh tak. Saya tak berani bawa lelaki jumpa family. Mungkin saya masih budak kot, masih muda. Saya mau kenalkan lelaki dekat family pun saya takut. Versus share colour apa? Colour grey. Share memang dari dulu suka pakai colour grey. Tapi bulan depan share mau tukar atas ni colour macam merah. Colour teal blue. Macam hijau-hijau macam tu. And then bawah ni share tukar hot pink. So bila aku bercakap orang tengok gigi aku je. Sebab dia macam pop up kan. So macam tu lah. Share pakai grey ni sudah tahun ni share pakai grey je weh. Dari bulan 1 sampai bulan 5 ni share pakai grey. Sebab share paling suka colour grey kalau pakai braces. Sebab macam nampak kan dia macam natural. Kak kamu mau share pakai grey lagi bulan depan? Kak kamu mau colour lain? Cuba vote. Colour lain ke colour grey? Colour lain, colour grey. Cuba vote. Saya belum ready lagi. Bagi fokus kerja dulu. Ya. Saya tengah fokus kerja dulu. Nanti tak kena bagi braces. Bagi rate sikit. Saya dah rate lah. Korang pergi tengok konten dia. Konten semalam yang reaction dia pakai braces tu. Saya sudah rate. Kamu tengoklah sana.
Kenapa saya bagi 9 per 10? Sebab colour pink tu kot. Okay je pink tu. Habis dia kena colour-colour masculine macam tu. Dark blue ke, hitam ke, maroon ke, colour-colour yang bold. Mungkin saya rasa akan dangam dengan colour tu kot. Tapi pink pun comel juga. Okay je. Comel. Okay je. Pink. Okay, saya pakai pink tapi saya pakai kat bawah lah. Dekat atas saya mau try pakai macam colour Mira tu. Teal blue. Teal blue dia macam green macam tu. Hijau-hijau. Buat konten basuh kereta kanda. Guys, korang tap-tap lah. Saya post pukul 8 lah, okay? Macam tu. Saya post konten, share post konten hari ni pukul 8. Bukan pukul 9. Sebab aku malas mau post lambat-lambat lewat. Sebab aku sudah mau cuci muka apa semua ni. Dan aku mau rehat. Saya malas nak live pukul 8.30 nak bagi tahu apa semua. Pakai ni page print apa. Saya pakai yang dari Watson je. Ini pun dari Watson, kartun-kartun ni. Saya pakai brand Derma. Selalunya lah kalau yang clear. Oh yeah, thank you Aida. Kalian pakai people patch. Aku pun malas nak tengok kau, ha? Hari apa yang saya nak post 2 konten terus tu? Maybe lusa kot. Atau 31. Tak payahlah share. Till nanti nak bagi kuning. Serius cakap, saya tak berani pakai warna tu. Mira pakai okey je. Mira pakai okey je. Gigi dia memang putih. Saya pakai apa yang colour apa? Colour yang selamat ni je weh. Colour grey. Ni je colour selamat. Itulah Chef memang pakai grey dari dulu. Tak pernah tekar-tekar. So dia macam natural dia macam tu. Bagi tips pujuk perempuan. Chef macam mana nak tips pujuk perempuan. Phone saya panas lah. Aku dah suka buat konten lawan badminton ke Kashir sama Sophie. Lawan badminton ni. Cantik lah jam ni, tapi dia dah rosak lah. Dia bukan rosak di sini, dia rosak di sini. Aku pandai-pandai pergi kasih kecil pakai benda ni. Tapi dah dapat, dah menjadi. Padahal jam ni cantik, dia kecil ngam dengan tangan aku yang keding ni. Guys, masih lag ke? Aku punya phone panas lah. Kita masuk dalam peti ais lah weh. Okay guys, kita dalam peti ais. Bye guys. Kita dalam peti ais. Sebab phone saya tengah panas. Jangan meletup. Mana ada, saya tengah buka lah. Saya selalu buat macam ni tau. Kalau phone saya panas, saya bagi masuk dalam peti ais. Orang ni bagi saya normal je weh. Sebab benda tu menjadi. Bagi saya normal. Saya nak tutup lah. Tutup lah share, nak selesa. Selesa lah, saya dalam peti ais ni. Baru nak lag kan. Sebab dia lag tadi. Sebab dia panas. Dia ada sejuk.
Phone aku lag sebab dia panas. Tutup share. Dia bagi gift. Thank you. Thank you. Phone apa share? Berapa sewa dalam peti ais? Sewa dalam peti ais RM1 je. 10 minit. Nervous ke? Bau ikan. Tidak ikan dalam ni. Ada aiskrim banyak. Beli handphone baru. Sama je. Aku buat live ke handphone baru ke. Dia tetap panas je jadi hang. Phone panas ke? Ya, phone saya panas. Saya letak dalam peti ais sekejap. Bau ikan. Mana ada delay suara. iPhone memang cepat panas ya. Tunggu ya. Nampak tak tu? Awat cokoja. Tutuplah share. Malulah. Okay lah. Bye guys. Live memang cepat jadi panas. iPhone sejuknya. Wanginya weh. Aku sukalah wangi sejuk ni. Dalam ni tiada ikan tau. Tapi dia wangi-wangi sejuk. Wangi-wangi fresh. Tutup kejap. Bah. Live di kulkas. Hai guys. Saya di kulkas. Weh, aku sampai buka casing weh. Sebab mau kasi sejuk phone ni. Aku rasa sudah sejuk ni. Weh, okay, sudah. Okay, dah okay. Tidak panas sudah. Nanti meletup. Mana ada? Saya sudah berapa kali buat macam tu Kalau phone panas, saya letak dalam peti ais. Ni kalau dia panas lagi, kita letak dalam peti ais. Letak cool fever. Oh, saya ada cool fever. Ni tengok ni sampai buka casing weh. Aku buka casing, aku letak dalam peti ais tu. Sebab panas sangat, macam mau meletup. Pakai cooler. Bahaya share. Ya ke? Saya selalu je buat macam tu weh. Kalau phone panas mesti letak dalam tu. Tak jadi apa-apa pun. Okay, sudah. Tidak panas sudah. Tengok benda tu menjadi. Suara delay pula. Delay lah share. Ni sebabnya apa ni? Letak cool fever. Guys, share post konten hari ni pukul 8, okay? Share post awal, bukan pukul 9. Sebab share mau post awal. So, korang pergi serbu awal-awal. Share takut nanti orang tidur sudah time tu. Pukul 9 tu. So, pemandangan hari ni macam tak ramai orang post. Ya, tak ramai orang post hari ni. So, share post awal lah. Pukul 8, okay? Pukul 8 share post. Aisyah post. Dia baru mention. Dia post konten Dia baru mention dekat IG. Okay guys, hari ni share post konten pukul 8, okay? Ada 15 minit lagi. Konten dah post ke? Belum, pukul 8 saya post. Share dekat Asla ke? Asla dia baru keluar tak silap. Tadi dia baru balik. Lepas tu dia keluar balik kot. Tak tahu lah kalau dia ada di bilik. Self-legating ke braces share tu? Tengok. Bila share pakai grey, semua orang ingat ni self-legating. Padahal ini conventional je. Yang main getah. Tapi share pakai colour grey baru dia nampak macam mahal sikit. Sebab dia colour natural, colour besi. Itulah aku macam bengong. Mau pilih grey ke lagi bulan depan. Asal tengah live macam dalam bilik. Oh, dia dalam bilik kot. Tak dengar pun. Esok konten apa share? Esok pun konten kekal share. Hari ni ada konten, esok ada konten, esok ada konten lagi, esok lagi ada 2 konten pula. Siang dan malam. Share post sehari tu 2 konten terus. Mau link acne page tu bisa enggak? Saya tak beli online lah. Saya beli acne page ni dekat drugstore. Dah cukup 17 ke share? Belum. Malam ni share post konten. Masuk 13. Lepas tu share ada 1 draft. 13, 14. 15, 16, 17.
Ya ke? Share sudah ada berapa konten dekat YT? 12 kan? Malam ni masuk 13. Esok masuk 14. 15, 16, 17. 3 konten lagi lah mau shoot. Tapi kira malam ni share macam mau shoot juga dengan... Adalah nanti kamu tengok cara konten tu, okay? Tapi malam ni pun share ada plan mau shoot. So sudah shoot hari ni malam lagi, tinggal 2 konten lagi mau shoot untuk cukup 17. InsyaAllah harap-haraplah dapat cukup kan. Saya cuba, okay? Saya cuba shoot banyak-banyak. Tadi petang pun saya ada shoot. Saya sudah ada draft sudah. Boleh share Gogo ya. Share post konten ke? Ya, saya post konten pukul 8 hari ni, okay? Share post konten hari ni pukul 8, okay guys? Korang jangan lupa tengok nanti. Siapa yang belum subscribe, share, pergi subscribe sekarang. Boleh subscribe sekarang. Siapa yang belum subscribe aku, pergi subscribe lah. YT AI Sherina. Sekarang berapa? 107. Bagi share 110 lepas share post konten malam ni, okay? Bolehkah? Subscribe. Bolehkah cakap subscribe? Gila. Bolehkah? Takut kena ban. Trademark share, okay. Apa tu? Buat je konten banyak-banyak share. Habis tu simpan draft tadi. Cuci kereta ganda belum buat. Denda konten main bowling hari tu. Ya. Saya belum buat lagi guys. Nanti saya tanya Kanda lah. Kalau dia free. Kalau dia boleh bawa kereta tu. Wah, thank you Tulip Art. Thank you so much. Konten cuci kereta tu. Nanti saya tanya dia, okay? Kalau dia free. Kalau dia boleh bawa dua-dua kereta tu terus. Sebab Share tak pandai drive. Kalau Share... Kalau boleh Share tolong dia. Tapi Share tak pandai drive lah. Dia tu dia kena dua kereta. Kalau satu kereta je kamu okey. Dua pula kan. Share delay. Saya tak tahu kan mau buat macam mana kalau delay. Patutkah saya mute? Sekejap saya mute. Okey. Dengarkah saya sudah unmute? Invite random, apa tu? Still delay ke atau okay? Sebab tadi Share mute kejap and then unmute balik. Memang dengar tapi delay. Delay. Speech delay. Wait, thank you Al Hakim. Thank you yang bagi gift. Thank you. Yo, thank you Hafiz. Thank you dot. Wow. Wait, ini ke ni? Yo. Wait, yo, how are you bro? Tiba. Tengok tu yang keluar lepas tu masuk balik. Apa benda tu? Share real life balik. Alah, malas lah mau real life balik. Share dah balik sabar. Balik bulan depan. Saya masih di cyber sekarang. Bulan depan saya balik. Raya Haji saya balik. Thank you for the awesome. 4K wadidau. Apa yang 4K? 4K view wadidau. Lambat lagi. Asal kata Malin tinggal Share. Tadi masuk live dia cakap Share kat sebelah. Oh, dia dekat bilik tu. Dia tengah live dekat bilik kot. Share dekat ruang tamu ni. Cyber. Kenapa cyber macam ni? Hey. Bagi aku cyber pun bosan. Wah, thank you. Jatuh tu dah benda tu.
Hai Syed, nama kita sama. Syed Masila. Saya Marshila Ara. Wow. Hahaha, siapa tu? Kenapa dia ketawa? Raya Aidil Adha Syed, balik Pahang lah, rumah kanda. Weh, saya balik Sabah lah. Kenapa mau balik Pahang? Sudah makan? Sudah. Thank you Nur Hasanah. Share, delay weh. Weh, aku delay kah? Aduh, malas lah aku. Malas lah. Poji hang. Delay sikit. Oh, kejap Okay, masih delay kah? Tadi saya keluar dari phone. Masih delay kah? Tadi saya pause kejap. Syed cakap Pahang tak pandai. Kenapa ketawa? Jangan ketawa. Keluar dari phone. Tak nak. Malu. Apa benda? Jangan ketawa. Janganlah kak. Betul-betul delay kak. Aku nak mau tunjuk muka kalau macam ni. Lawak delay dia. Oh, aku rasa aku kena tutup mulut lah. Macam kereta lumba dengan jet delay. Weh. Aku rasa aku nak tutup mulut. Baru nak nampak macam delay. Supaya kamu dah cakap aku punya supaya kamu dah nampak aku punya pergerakan mulut. Nanti tengok story Eddie. Jangan. Malu aku nak tengok. Lemak. Share Asla pun live. Asla dekat bilik. Ya Allah. Weh, jangan. Astaga. Weh, thank you. Bijak share. Nampak macam tak delay kan? Aku nak mau tunjuk muka. Guys, korang nak tengok kah? Kamu mau tengok kah konten malam ni? Kejap lagi share post. Lagi 7 minit. Aku nak mau tunjuk muka kalau delay, okay? Nak? 7 minit lagi share post. Korang nak tahu tak Kanda buat manicure apa? Dia buat colour apa? Korang kena tengok, okay? Ada colour-colour pula. Share buat colour ni. Colour natural je. Dah nampak sangat kan? Dia just macam colour kulit. Thank you Kai. Kai. Thank you Kai. Kamboy. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Cepat nak sama. Jangan cakap warna pink. Warna pink lah ni. Nampak tak kuku saya warna pink? Masih delay kah weh? Aku nak mau tunjuk muka kalau masih delay. Cantik tak kuku saya? Dia colour cat eye tapi dia tak nampak sangat. Kena betul-betul depan mata. Cantik tak? Penat aku. Jangan spill kuku. Okay. Pergi tengok. Treatment kuku tu nama dia apa? Manicure. Pedicure for kaki. Dah delay sudah. Okay, aku buka mulut lah. Kaget. Jom SS share delay. Tak nak. Dah mau. Jangan dulu. Dah mau. Malu lah. Ballerina cappuccino. Delay lah share. Kenapa delay? Benci lah aku. Aku dah percaya kamu semua. Poji hang. Delay. Jangan kamu. Jangan.
Jangan edit. Weh, siapa edit? Sumpah aku blok. Siapa edit aku blok? Siapa edit aku blok? Dengar Pok Hang je. Weh, siapa edit aku blok, sumpah. Aku sumpah ni, okay? Siapa edit aku blok? Kamu membuka aib aku. Pok Hang. Pok Hang. Aku nak tunjuk muka kalau macam tu. Nanti muka aku jadi buruk. Tapi memang sudah buruk pun. Pak Ji. Aslah mana? Aslah dekat bilik. Dia tengah buat live juga tu kan. Haha, share. Siapa edit aku blok. Sumpah. Siapa edit aku delay aku. Aku blok. Edit. Siapa edit aku blok. Aku pergi akaun dia, aku blok. Fokus promote konten. Wait. 3 minit lagi konten share, guys. Tak nak